Volvo XC60 ni ada satu sistem yang ramai orang tak tahu. Nama dia E-Rack. E-Rack ni motor elektrik dekat eksel belakang yang bantu gerakkan kereta. Masa jalan perlahan atau dalam mod elektrik, E-Rack ni yang akan pusingkan tayar belakang. Dan bila kau tekan minyak kuat atau jalan licin, enjin depan dengan E-Rack belakang akan bagi kerjasama. Jadi all wheel drive. Sebab tu rasa pick up dia sedap. Bila E-Rack ni mula ada isu, tanda awal selalunya power akan drop. Kereta akan rasa berat atau akan keluar warning gearbox. Selalunya bukan sebab motor yang rosak, tapi sebenarnya minyak gear E-Rack ni dah kotor ataupun lama tak tukar. Ramai ingat yang E-Rack ni tak perlu servis sebab elektrik, tapi sebenarnya dekat dalam gearbox tu ada gear dan bearing. Kalau dekat Transmatic otomotif ni, kita suggest untuk tukar setiap 40,000 km. Kalau dibiarkan terlalu lama, haus dalaman tu akan jadi serius dan kos repair boleh jadi sangat mahal. Kalau tuan-tuan pakai XC60 hybrid, jangan jaga enjin je, E-Rack dan minyak gear dia pun kena jaga. Barulah kereta tahan lama dan sedap untuk dipandu. Kalau tuan-tuan ada masalah dengan kenderaan tuan-tuan, nak servis, nak diagnose, nak check, boleh datang ke Transmatic otomotif Seksyen 15 Shah Alam ni. Dan kalau ada sebarang pertanyaan atau soalan, boleh klik link di bio.